Hijaz Ismail ni dikatakan adalah sebahagian daripada Kaabah juga. Okey, walaupun kita nampak dekat TV dia terpisah macam sedikit kan, terpisah sedikit, tapi dia adalah sebahagian daripada Kaabah juga. Sebab apa? Dahulu kalanya sebenarnya nak diceritakan Hijaz Ismail ni dia punya tinggi adalah sama macam yang kita boleh nampak kat sini. Okey, tinggi dia adalah sama dengan Kaabah. Okey, dan bentuk asalnya Kaabah ni bentuk kubus dan dia ada hemisfera. Okey, hemisfera dekat depan ni antara rukun Iraqi dan rukun Syami. Okey, tapi waktu sekarang dia jadi macam ni sebab apa? Dulunya telah terjadi suatu banjir besar menyebabkan Kaabah ni runtuhlah, rosak kesemuanya. Okey, Hijaz Ismailnya rosak, bangunan Kaabah ni pun rosak. Okey, dan orang Quraisy pun membinanya semula. Akan tetapi dana yang halal untuk buat Kaabah ni yang bahagian petak ni ada sempurna. Okey, tapi kalau nak tinggikan semula Hijaz Ismail ni macam Kaabah yang petak ni, dana halalnya tak mencukupi. So terjadinya Hijaz Ismail yang pada waktu sekarang ini. Okey, itu dia, kecil je kalau untuk waktu sekarang. Okey, insya-Allah.